Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang berbahagia, Prof. Madya Dr. Muhammad Zaharuddin Zakaria, para pendengar yang dikasihi serta warga podcast yang setia mengikuti sesi kita pada hari ini. Saya, Ros Abidah Hazita binti Ismail, selaku moderator anda pada hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua ke episod ketiga podcast kita pada kali ini. Baiklah. Alhamdulillah, dengan izinnya, kita diberi peluang untuk berkumpul dalam satu sesi perbincangan yang cukup penting dan relevan dengan kehidupan para pelajar. Topik kita pada hari ini menyentuh isu yang sering menjadi persoalan dalam kalangan pelajar, iaitu CGPA versus soft skills. Yang mana lagi penting? Perbincangan ini diharapkan dapat membantu kita memahami keseimbangan antara pencapaian akademik dan pembangunan diri sepanjang tempoh pengajian. Untuk membimbing kita memahami topik ini dengan lebih mendalam, kita amat bertuah kerana bersama kita hari ini ialah tokoh ilmuwan yang cukup dikenali dalam bidang kewangan Islam dan muamalat. Untuk bersama-sama kita sebagai panel jemputan pada hari ini, iaitu yang berbahagia Prof. Madya Dr. Muhammad Zaharuddin Zakaria. Beliau kini merupakan pensyarah di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia dan juga memegang jawatan sebagai penyelaras program Diploma Pengajian Islam Hijab. Doktor juga merupakan graduan ijazah kedoktoran PhD dalam bidang Fiqh dan Usul Fiqh dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia iaitu IIUM, dan beliau juga memiliki sarjana kehakiman syariah dari Universiti Jordan serta ijazah sarjana muda syariah dan kehakiman dari UST. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan perbincangan yang pastinya akan membuka mata dan minda kita semua. Sebelum kita memulakan soal jawab, izinkan saya memberikan sedikit konteks mengenai topik ini. Dalam dunia yang semakin kompetitif, pelajar sering dibebani dengan harapan untuk mencapai CGPA yang tinggi. Namun, dalam realiti dunia pekerjaan, majikan semakin memberi perhatian kepada soft skills seperti komunikasi, kepimpinan, daya pemikiran kritis dan keupayaan bekerja dalam pasukan serta kemahiran yang sering dianggap nilai tambah, tetapi sebenarnya kunci kepada kejayaan jangka panjang. Baiklah Doktor bersedia untuk soalan pertama? InsyaAllah. Okay. Untuk memulakan perbincangan kita hari ini, mungkin Doktor boleh kongsikan pandangan tentang keseimbangan antara CGPA dan soft skills. Adakah CGPA yang tinggi masih dianggap keutamaan atau soft skills kini lebih wajar diberi penekanan oleh pelajar? Okey, baik. Terima kasih saudari pengacara, saudari Hazikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan hadirin yang ada dalam podcast pada hari ini. Pertamanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dan juga saya ingin mengucapkan selamat belajar kepada adik-adik, pelajar-pelajar di USIM khususnya, dan juga selamat menceburi apa sahaja bidang yang menawarkan soft skill kepada diri masing-masing. Mudah-mudahan kedua-dua perkara ini menjadi suatu yang memberi manfaat kepada semua, sama ada pelajaran ataupun soft skill. Okey, jadi isu yang diutarakan ataupun dibincangkan pada hari ini, adakah soft skill ataupun CGPA, yang mana satu menjadi keutamaan? Jadi untuk kita merungkai kedua-dua perkara ini, kita perlu lihat pertamanya sebagai seorang pelajar, apakah tanggungjawab kita sebenarnya
datang ke universiti, okay? Dan apakah keutamaan yang patut kita berikan, okay? Kerana kita belajar kan, kita belajar bahawa dalam setiap apa jua perkara yang kita lakukan, mestilah kita lakukan mengikut keutamaan, priority kan. Kalau siapa belajar kaedah fiqh utamanya kan, ataupun siapa belajar maqasid, dia akan lihat yang manakah keutamaan yang patut diberikan. Okey, so antara CGPA dan soft skill, okay. CGPA ni mungkin kita boleh andaikan ataupun kita boleh lihat ianya mewakili bidang ilmu yang kita pelajari, bidang pengajian yang kita ceburi, okay? Manakala soft skill mungkin kita boleh definisikan ataupun takrifkan sebagai kegiatan di luar bilik darjah. Contohnya kita melibatkan diri dalam aktiviti kelab, persatuan, pertandingan sukan, okay, debat, pidato. Kalau di FSU ni kita ada mock trial dan sebagainya lah. Okay. Jadi adakah kita nak fokus pada pengajian sepenuhnya 100%, ataupun kita nak juga ambil ataupun kita perlu juga kita perlu join ataupun kita menyertai aktiviti-aktiviti tadi, nak bertanding sukan ke, nak join debat ke, kan? Okay. So pada pandangan saya lah, sebagai seorang ahli akademik dan juga sebagai seorang yang pernah berada di bangku pengajian. Kalau dulu bangku sekolah kan, sama seperti adik-adik semua kan, pernah melalui situasi yang sama, pernah berada di dewan-dewan kuliah, okay? Pada saya kita perlu seimbang antara pengajian dan juga soft skill tadi, okay? Kerana pada dalam dunia hari ini, dia tak cukup kalau kita ada CGPA yang tinggi saja, tapi kita kosong dari segi soft skill. Mungkin kita dapat CGPA yang tinggi, tetapi macam mana cara kita berinteraksi dengan orang, kita tidak ada panduan, ataupun kita tidak pernah menerima latihan seumpamanya bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, okay? Dengan majikan, dengan institusi-institusi di luar, okay? Kerana apabila kita menamatkan pengajian nanti, mereka tidak hanya melihat kepada ilmu yang kita ada, tetapi mereka menilai juga dari sudut keupayaan kita untuk berkomunikasi, bagaimana keupayaan kita untuk menampilkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita selain daripada ilmu yang kita ada. Umpamanya bagaimana kita nak menguruskan majlis, bagaimana kita nak menawarkan kepada majikan contohnya suatu kelainan yang boleh memberi nilai tambah kepada majikan, yang boleh menjadikan boleh memajukan lagi majikan kita. Itu dari sudut majikan lah. Kalau dari sudut sosial pula,
bagaimana perhubungan kita dengan masyarakat. Orang tak lihat CGPA kita kat luar, kan? Tapi orang tengok keterampilan kita, kan? Bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita boleh memanfaatkan ilmu yang kita ada dengan menggunakan soft skill yang kita jana sepanjang kita berada di universiti. Okay. So, saya rasa itu mungkin boleh sedikit sebanyak membuka perbincangan kita pada petang ni. Okay. Rasanya, boleh ke Hazikah macam tu? Saya setuju. Okay. Sebab bagi saya betul, CGPA dengan soft skills ni perlu seimbang. Sebab kita pun jadi student ni, kita kena bijak lah untuk join dua-dua benda dan untuk tambah lagi kemahiran kita dari segi soft skills dan juga untuk mengekalkan kita punya pencapaian dalam akademik kan. Ya, betul. Alright, baiklah doktor. Untuk soalan yang kedua, soft skills sering dianggap sebagai aset penting dalam pembangunan diri pelajar. Dalam kesibukan menumpukan kepada akademik, bagaimana pelajar boleh mengimbangi penguasaan soft skills tanpa mengabaikan pencapaian CGPA mereka? Mungkin doktor boleh share tips-tips untuk kami menyeimbangkan semasa kami menjadi studi ni, antara soft skills dan juga untuk mengekalkan CGPA. Bagaimana cara untuk kita menyeimbangkan? Dalam Al-Quran pun Allah sebut kan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. So sangat dekatlah dengan perbincangan kita. Maknanya seimbang ni adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah SWT, menjadi ummah yang seimbang, wasata. Walaupun wasata itu ataupun wasatiyah itu banyak perbincangan apakah yang dimaksudkan dengan wasata, tetapi antara tafsiran yang menarik perhatian saya, yang mana para ulama mendefinisikan wasata itu sebagai suatu yang memberi makna yang terbaik. Okay. Sebab apa? Sebab dalam ayat yang lain Allah kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia kan. So khaira ummah dengan wasata. Jadi wasata kat situ sebenarnya adalah khaira ummah, umat yang terbaik. Itu membuka maksud apa kata makna seimbang tadi. So seimbang dari sudut ilmunya, maknanya terbaik dari segi ilmunya, seimbang dari sudut soft skill tadi. So kena terbaik juga dari segi soft skill. Anda tak cakap ataupun saya tak cakap kita kena ambil semua kan. Nak kena masuk debat, nak kena masuk mock trial, nak kena apa lagi, nak kena join secretariat FIFA, nak kena jadi moderator. Kalau kat apa orang kata, kalau dekat USIM ni dialah kan, orang lain tak ada dah. Bukan begitu. Tetapi kita seimbang, kita boleh bahagikan masa kita antara pelajaran dan juga aktiviti kurikulum seumpamanya, kesukanan seumpamanya, supaya kedua-dua itu boleh berjalan selari serentak tanpa memberi kemudaratan kepada kita. Ya? Kadang-kadang kalau kita terlalu fokus kepada pelajaran tanpa ada ruang untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti sampingan, kurikulum, sukan dan sebagainya, dia akan memberi beban juga, tekanan juga, stres kan. Itu bahaya.